kau. Betul. Anak saya akan tangkap kau. Tengok. Dia bagi saya. Tak apa, saya cakap baik-baik. Saya cakap baik-baik dengan pakcik ni. Hormat boleh? Saya hormat dengan kau, tapi kau dah cerita hari-hari saya tak boleh tahan kau. Ini kerja saya. Ini kerja saya, pakcik. Buat. Kalau anda buat. Apa nak kau nak buat? Saya kerja. Kalau kau nak buat. Faham tak? Saya kerja. Kalau anak kau nak buat sekarang. Kenapa nak melawan? Saya tak melawan. Saya menjalankan tugas. Saya tak boleh tahan. Saya tak boleh tahan juga. Saya tak ada nak bagi kau AC, saya tak bagi AC lain. Tak payah kau tanya pen saya dekat rumah saya. Tak, dekat belakang. Kau pergi. Anak saya akan datang dekat kau ke pejabat. Datang lagi. Anak saya akan datang dekat kau pejabat nanti. 6 orang anak saya bagi kau datang. Anak saya tarik kereta, ada kerja dia tahu. Saya kerja apa? Saya kerja apa? Saya kerja apa? Kau tengok sekali kerja tahu ke TIPS.